Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang pertama kali. Cuba angkat tangan, yang pertama kali Terengganu? Yes. Masya Allah, selamat datang Kak Ji. Rasa berbahagia pagi ni tau. Sebab minggu lepas Kak Ji berada di BOP Kuala Selangor. So bos-bos kata setiap bulan kita akan select satu hari untuk kita penuhkan HQ. Alhamdulillah. Baik, terima kasih MC kita, Bos Rashidi. Seperti yang diperkenalkan, nama saya Roszi binti Mardovi. Okey, boleh panggil Kak Ji. Kalau Kak Ji tu memang ramai dalam Al-Quran, tapi Kak Ji yang ni, Kak Ji seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Yang biasa-biasa saja. Ramai tak suri rumah tangga kat sini? Cuba angkat tangan. Oh, tak ramai hari ni Kebanyakan tempat yang Kak Ji pergi mesti ramai yang angkat tangan. Lagi sekali, suri rumah tangga. Ramai sikit. Ada yang lelaki pun angkat tangan. Surah rumah tangga. Okey, so nampak tak? Ini macam menggeletar sikit. Kak Ji orang biasa dan Kak Ji dilatih di sini. Di pentas inilah Kak Ji belajar bercakap. Okey, kita tak ada keyakinan diri kan? 16 tahun yang lalu Kak Ji bekerja melepaskan jawatan bukan terpaksa. Tetapi Allah bagi seorang anak istimewa. So kita pun discuss suami isteri, Kak Ji yang berhenti. Okey, so Alhamdulillah 16 tahun di rumah kita pun cuba juga. Orang jual stokin ni, hand stock kita pun jual juga. Untung berapa ringgit? 50 sen kata kita punya speaker tadi kan. Lepas tu musim Ramadan kita jual kurma juga. Ada yang jual kurma tak kat sini? Kak Ji jual kurma. Habis stok kita beli lagi, keluar duit lagi kan. Apabila Kak Ji diperdengarkan sesi seperti ini, Kak Ji ingat lagi Bos Kumar, siapa yang kenal Bos Kumar? Okey, sesi Zoom 5 suku petang. Kak Ji kan ketika itu seperti impian lama yang dah terkubur tu hidup semula. Pernah tak kita macam ada impian sekian tahun nak pergi sini, lepas tu nak buat haji bila dan sebagainya kan? Kak Ji bila dah bergelumang dengan wali, dengan hantar anak ambil anak sekolah, terkubur tau. Tapi ketika hari itu, Kak Ji rasa hidup pada semula. Rasa macam seolah-olah kan kita blackout dalam bilik yang gelap, ada satu titik cahaya. Apa perasaan kita? Ada harapan. Betul tak? Lepas tu dia pergi cerita lebih sikit. Modal 2696. Kak Ji dah biasa berniaga. Modal tu bukan perkara pelik. Paling kurang pun nak beli kurma pun sekodi. Sekodi tu tak. Memang ada duit. Pinjam duit siapa? Duit suami. Lepas tu untung tak bagi pun. Modal pun ke mana kan? Dah biasa kan? Biasa macam sama ni kita kan? Okey. Biar Kak Ji dengar 2696. Kak Ji tak dengar tau tadi macam bos tip cakap sekali tu. Kak Ji tak dengar. Kak Ji dengar 2696. Alah. Kak Ji design sebagai seorang farmasis memang impian nak buka kedai farmasi. Modal dia bukan 26,000. Bukan 260,000. Dia sekurang-kurangnya 500,000. Dengan produknya, dengan renovation dan sebagainya. Kan? So Kak Ji punya mindset modal tu biasa. So kalau bos-bos hari ni yang hadir rasa modal tu besar, bawa macam Kak Ji. Kak Ji nampak modal tu biasa dan tak besar mana. Kak Ji ambil masa sehari untuk menyiapkannya. Sebab walaupun Kak Ji rasa kecil modal tu, tapi tak ada. Kalau ada senang. Habis jom saya nak mula kan? Kak Ji tak ada orang suruh orang ke kita kan? Pernah tak? Sampai kawan yang ajak call kau bila nak mula? Kau bila nak mula? Kak Ji tak. Kak Ji kan mengusahakan esoknya pukul 10 malam Kak Ji register. Ya Allah dengan terkira-kira tak tahu because kawan yang invite tu anaknya masuk ward. Bos Zata nama dia kan? Dan 2 bulan break even bos. Balik modal. Bulan pertama Kak Ji dapat RM1,800. Bulan kedua Kak Ji dapat RM900. Itu pun Kak Ji buat kerja 2 minggu je. Mak Kak Ji sakit 2 minggu je. Kita orang patah balik Johor. Kak Ji orang Johor. Hai orang Johor. Ada orang Johor tadi? Oh, pasti orang Johor.
Kak Haji patah balik kan 2 minggu. Allah jemput 900 tu banyak bos. Bukan buat pun. Dalam kereta lagi jadikan 2 bulan balik modal. Bulan ketiga Kak Haji tak perasan, memang tak keluar modal. Dapat bulan ketiga dapat 1,300. Bersih. Sehinggalah setahun accumulate Kak Haji income 100,000 bos. Artinya 100,000 tu Kak Haji dapat daripada modal sekali 2696. Dan impian yang dah lama terkubur tu Kak Haji suka berjalan. Dengan tim Quran, mana je Kak Haji pergi berjalan kan, baru pergi Kuantan. Ada tim dekat sana boleh kumpul macam ni. Dekat Kuala Selangor berjalan, kat Kuala Selangor cantik-cantik, ada kelip-kelip. Siapa nak pergi Kuala Selangor? Pergi sana, ada tim di sana. Pergi Johor, Galeri Aura, ada tim di sana. Best tak? Best gila. So tak kisahlah buat dalam kereta. Orang tak tahu bila kita ada background tu, orang pun tak nampak. Dalam kereta ke, dekat rumah ke, dekat dapur pun boleh. So itu sahaja daripada Kak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.